Siapa kata dekat Teluk Ensen ni tak ada kedai Melayu? Ni Cafe Trigger. Dia pakai 2 lot kedai and dia beraircon. Spesi besar tau. Hai, selamat datang Cafe Trigger. Korang datang sini ada makanan percuma. Korang akan dapat 2 benda. Satu, kopi kampung. And lagi satu, flan de cuisseau. Betul ke tak? Roti ni cicah dengan kopi memang syadu. Guys, ni nama dia set talam flawless. 3 ke 4 orang makan. Sambal tumis petai, masak lemak daging trigger, talapia belado, sayur kerabu, telur dadah, set ulang dan belacan. Nak western yang ni atomic cheeseburger, signature kambing perah, fountain of cheese. Kita sebut buat menu dulu tau. Nanti aku cerita benda lain. Air kat sini pun ada yang refreshing, milkshake, smoothies, coffee pun ada. Cheese fountain ni ada pakai 3 jenis cheese berbeza. Kambing ni pula ada secret ingredient perapai. Atomic burger pula di burger kahwin tapi dia letak special sauce. Air avocado dia jenis yang berlemak bersusu. Dragon fruit dia aku suka. Dia memang rasa padat tau. Strawberry milkshake dia berat. Dia rasa macam pekat-pekat ais krim. Dan bahagian western aku nak highlight pula yang talam. Guys, go for sambal petai dia. Sambal petai dia tu kiranya whole family boleh makan sebab dia tak pedas menyengat. Aku suka bab tu. And udang dia pakai udang fresh, bukan udang frozen. Talapia belado dia pun masak dengan elok. Masak lemak salai tu, uish, best. Kita orang semua approve. Makanan percuma dia pula kat sini bagi aku best gila. Tambah-tambah yang nak cari pun senang dekat sebelah Padang Astaka daripada pukul 6 petang sampai 11 malam.